Melimpah ya dia punya cheese. So good. Selalu nampak ramai review burger ni sedap. So hari ni I nak try. First, double cheeseburger. Nampak tak betapa banyaknya sos dia. Melimpah ya dia punya cheese. Punya daging ni lembut gila. Ada pickle, ada caramelized onion. And ni ada 2 patty. Orang je lah yang suka benda ni. Sebab sedap weh. Suka weh pickle. Tricky burger. Nampak tu betapa banyaknya dia punya beef jerky. So good. Beef jerky ni oh sedap weh. Balance rasa masin, pedas, smoky. And sos dia sangat creamy. And ni semua diorang buat sendiri daripada bun, patty dengan sos semualah. Daripada 2 ni, my top favourite is Tricky Burger. Sumpah sedap gila. Ni sebab dia tak ada kat Ipoh tau kedai ni. Tapi diorang ada dekat Food Fest kat Nap ni. Nanti you singgah bola atas Sultan Azlan Shah. Boleh try JNC Burger, okay? Daripada 8 Januari sampai 11 Januari. 11 AM sampai 12 AM. Macam benda ada kat situ. Macam-macam benda diorang jual. Tapi make sure jangan lupa try JNC Burger. Sebab sangat-sangat sedap dan berbaloi untuk try.